Bawang. Bawang macam ni, dah bersepah aku jumpa dekat market. Kutik bawang ni ada belang-belang. Kita pun gabui dengan tangan. Lepas tu sentuh hidung. Mantap. Posting ni memang betul. Tak ramai yang sangka yang hitam-hitam tu adalah Aspergillus niger. Kulat bawah mikroskop, rupa dia macam ni. Kalau zoom dekat lagi, rupa dia macam ni. Yang ni badan dia ataupun kita panggil Conidiophore. Nampak tak macam spora-spora ni? Ni kita panggil Conidia. Ni lah kalau masuk dalam hidung korang. Sedut tu. Conidia terbang masuk. Terbang pergi ke olfactory bulb. Olfactory bulb tu macam dia barulah. Untuk setengah orang yang ada keturunan asma, keturunan alergi, keturunan gegatar, yang ada masalah resdung, masalah asma, siap, Conidia tu akan menyebabkan darah ni bengkak, jadi bengkak, berayak, hingus. Hak ni adalah nesa terbinit. Terbinit ni memang ada dalam hidung kita. Semuanya kalau high alergic, siap. Terhidu, gatai. Hashim. Eleh. Gatai dia sampai ke mata. Allergic conjunctivitis. Sakit mata, berayak, gatal. Itu baru fungus kawasan hidung. Kalau dia turun sampai ke kawasan saluran pernafasan kita. Ni trakea korang. Trakea dekat sini. Kawasan sini. Dekat trakea ada otot kita panggil smooth muscle. Untuk orang yang ada asma, untuk orang yang allergic, kalau Conidia ataupun spora ni, lalu je kawasan trakea ataupun bronchus kita. Bronchus tu adalah saluran pernafasan kita dalam paru-paru lah. Dekat bronchus pun ada smooth muscle. Tapi kalau orang asma ni, ada spora dan spora tu akan menyebabkan bronchus menjadi sempit. Trakea menjadi sempit. Lepas tu penuh kahak. Dan bermulalah asma attack. Yes. Datang hitam-hitam ni boleh trigger asma. Even terukkan lagi asma korang. Fungus, good weh. Benda asing. Benda asing bila masuk dalam badan, tak seimbang lagi tentera kita. White blood cell. Tentera badan kita ni, white blood cell, neutrophil, macrophage. Apa lagi? Natural killer cell, lymphocyte, B cell. Tentera ni akan serang dekat kawasan trakea ataupun bronchus yang ada spora. Lagi sempit kawasan situ. Nafas tak boleh. Terus pergi emergency. Cucuk masuk steroid. Cucuklah sorang-sorang dekat asma B. Sedut oksigen. Yang ni kita cerita fungus tu sampai ke bronchus. Tapi kalau dia pergi ke tisu-tisu pulmonary ataupun tisu lung, tisu paru-paru, apa tadi? Pulmonary aspergillosis. Tengok X-ray, persipah putih-putih tu. Tu maksudnya, tisu paru-paru tengah dalam keadaan radang. Mulalah semput. Lepas tu sakit dada. Lepas tu napas pun tak puas. Demam, batuk. Doktor pun ingat, ni TB ke? Ambil sampel kahak. Tengok bawah mikroskop, tu dia. Fungus. Yang tu baru kita sembang fungus tau. Fungus, dia ada toksin. Kulit hitam ni, Aspergillus niger ni, dia ada toksin dia. Toksin kita panggil mycotoxin. Mycotoxin ni macam broad term, tetapi spesifik dia aflatoxin. Sembang pasal aflatoxin ni, weh. Bila hampa makan bawang, hampa ingat ada hitam-hitam. Fungus. Doktor Wan bagi tahu tu kan. Kita buang. Lepas tu boleh masak. Hampa tak tahu, toksin pada fungus tadi, mycotoxin, dia tahan haba. Yes, mycotoxin heat resistant. Masaklah 100 ke 120 degree Celsius pun tidak akan matikan dia orang. Apa jadi dalam badan kalau mycotoxin masuk dalam darah? Satu benda. Takut dia pergi ke liver. Ya, liver. Dia boleh menyebabkan liver failure. Aku cakap sebarangan ke? Banyaklah study pasal aflatoxin toxicity boleh menyebabkan liver failure. Clinical study ni weh. Ini contoh aflatoxin contaminated dengan kacang. Makan. Persepah jaundice ni. Persepah sakit perut ni. Persepah muntah. Yang ni typical symptom ada masalah liver. Sebenarnya bagus juga video ni. At least kita yang tak tahu ni tiba-tiba boleh tahu. Alah Dr. BC, selama ni saya makan okey je, tak sakit pun, tak mati pun. Sabarlah Zat, tak kena dekat hang. Jangan cabar kuasa Tuhan. Ilmu kita dah share, bersyukur. Jaga bawang elok-elok. Bawang kalau letak tempat kering, okey, tak letak dalam plastik, tak lembab, ulat ni tidak akan naik. Cara penyimpanan bawang tu penting. Okey. Tapi aku ni pelik sikit. Bawang aku tak makan sangat, yang tambah-tambah raw. Tapi kalau bawang goreng, gila lah. Aku boleh makan macam buat popcorn tu. Sedap.